Baik, terima kasih pengacara majlis. Apa khabar semua? Baik, salam sejahtera, salam bersih madani. Boleh tak berikan love kepada kami? Simbol love. Oh, terima kasih. Masih baik ya. Madani macam mana? Madani, simbol madani. Okey, tunjukkan. Bagus, baca-baca bagus. Tahu simbol madani itu. Okey. Baik, bunga melur di tepi laman, harum mewangi penyeri desa, patriotisme teras kekuatan, negara berdaulat, rakyat sejahtera. Yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Roslan Husin, iaitu Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hamdan bin Datuk Muhammad Saleh, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor, UNISEL. Barisan Pengurusan Universiti UNISEL, para pensyarah, mahasiswa dan mahasiswi sekalian ya. Jadi sama-sama kita berikan tepukan kepada dua ahli panel kita. Selamat datang ke Forum Patriotisme 2026 yang bertemakan Geopolitik Dunia Kesiapsiagaan Malaysia. Jadi izinkan saya, Profesor Madya Dr. Jessica On dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia menjadi moderator anda pada hari ini. Dan sebelum itu saya cuma nak supaya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita mengimbas kembali, yang kita fikir sejenak tentang isu-isu geopolitik yang semakin kompleks dan tidak menentu. Jadi sebagai pelajar kita perlu tahu dan juga apa yang berlaku dalam negara, luar negara, geopolitik, itulah bukan lagi pelajar-pelajar di sekolah menengah kita ada pelajar universiti Jadi kita sentiasa perlu ada pengetahuan. Jadi semua minat tak geopolitik? Angkat tangan, minat? Oh, kena minat. Okey, ada yang berminat. Jadi pastikan bahawa kita sentiasa penuh dengan ilmu untuk mengetahui apakah yang berlaku di dalam dan luar negara. Itu yang paling penting. Baik. Jadi persoalannya, adakah rakyat Malaysia pada hari ini kita melihat anda semualah generasi muda, generasi muda Gen Z sebagainya, tahu tentang apa yang berlaku pada hari ini. Persoalan pertama saya. Kedua, adakah kita menjadi pemerhati kepada perkembangan dunia tentang apa yang berlaku, yang bergolak sebagainya? Dan adakah kita, tanya diri sendiri adakah anda semua mempunyai jati diri dan patriotisme aku kasih Malaysia? Ada tak? Ada tak aku kasih Malaysia? Ada tak? Okey, boleh tak sebut aku kasih Malaysia kuat-kuat? 1, 2, 3. Aku kasih Malaysia. Sekali lagi. Aku kasih Malaysia. Itulah dia gelombang aku kasih Malaysia pada hari ini. Kita bersama supaya kita nak jadikan anak-anak kita pada hari ini, rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang tinggi dan semangat patriotisme. Baiklah, dengan ini saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Roslan Husin, Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri. Beliau merupakan ketua pengarah yang mempunyai banyak pengalaman luas dalam bidang pendidikan, pembangunan modal insan dan kenegaraan. Dan beliau pernah menyandang pelbagai jawatan yang penting termasuk pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan serta pengarah bahagian penjana modal insan, Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri, dan dengan pengalaman yang banyak ini selama 3 dekad dalam sektor pendidikan dan pembangunan insan, beliau terus aktif dan juga beruniform. Datuk, betul Datuk adalah Colonel Major Kehormat. Jadi nampak tak pertahanan patriotisme? Tepukan kepada Datuk Roslan, Major Kehormat kita pada hari ini. Baik. Dan yang kedua juga, ada juga alat-alat tentera. Ada dua ni, ahli panel alat tentera ni. Iaitu bahagia Profesor Madya Dr. Hamdan bin Datuk Muhammad Saleh, merupakan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti UNISEL, merupakan Naib Presiden. Dan juga Pengarah Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi ISED UNISEL, dan beliau juga merupakan Colonel dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, dan bidang kepakaran dalam politik Malaysia, demokrasi, pilihan raya, dasar awam, dan juga tentang kerja sosial. Banyaknya Prof bertimbangan kerja sosial, terutamanya permekasaan orang kurang upaya. Jadi itu semangat volunteerism sangat tinggi, semangat orang kata sukarelawannya yang sangat tinggi pada beliau. Baik, dan juga Fellow Akademi Kenegaraan dan Fellow Ide Research, dan banyak juga lah berada di Astro. Kedua-dua panel kita memang sangat aktif berada di Astro Awani, di Bernama dan semua bidang-bidang media lah yang ada pada hari ini. Baik, jadi saya nak mulakan soalan pertama Datuk. Datuk boleh Datuk? Ya. Okey. Datuk, saya nampak memang seorang sangat aktif yang memang kita kena belajar dengan beliau, Major Kehormat kita. Dan Datuk, dalam dunia yang semakin mencabar dan tak menentu ni sejauh manakah kepentingan kesedaran kenegaraan dalam membantu rakyat, khususnya generasi muda yang perlu tahu tentang ini, memahami isu geopolitik semasa. Ramai kata pelajar sekarang ni tak tahu isu semasa, tak tahu geopolitik. Bagaimana Datuk nak supaya mereka ni semua ni minat, pelajar pada UNISEL ni minat geopolitik dan perlu tahu? Datuk, silakan. Terima kasih
yang sahabat saya yang bahagia, Prof. Dr. Jess. So, punya hari ni bersetahun orang panggil dia Jess. Selalu tu saya panggil penuh ya, Dr. Jessica. Boleh, panggil name. Terima kasih juga kepada Prof. Hamdan, Dr. Hamdan dan menjemput saya ke Unicell. Rakan-rakan Prof. Yip, Eng Yip kemudian sahabat saya Cik Mat Syukri, pengarah AKM Negeri Selangor, Cik Asrizal, pengarah di bahagian Komisi Korporat AKM Pusat, pegawai daripada Unicell, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada anak-anak Unicell yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya diberi amaran oleh Dr. Jessica tadi supaya jangan bangun, kena duduk. Saya ni cikgu, bila cikgu ni dia mesti bangun. Tapi tak apalah, saya patuh. Bila arahan tu saya patuh. Baik, soalan yang dikemukakan oleh Dr. Jessica tadi sangat menarik. Mengapa kita sebagai generasi masa depan yang akan mengisi negara ini perlu sensitif, perlu tahu tentang geopolitik ini. Mengapa? Jawapan yang paling ringkas sekali ialah dunia sekarang ini sudah berubah. Saudara duduk di Bestari Jaya ini, bila duduk di Bestari Jaya ini, saudara tidak boleh menepis ataupun menolak segala bentuk yang berlaku di Bestari Jaya ini tidak diketahui oleh rakan-rakan ataupun orang lain di luar sana. Mungkin di Iran, mungkin di Amerika. Apa yang berlaku di Bestari ini, apa yang berlaku di Unicell ini juga sedang diperhatikan oleh orang. Secara sedar atau tidak sedar melalui kaedah-kaedah moden. Sekarang ni ada satelit kan. So dia boleh tahu apa aktiviti. Dan berarti kata lain, kita tidak boleh lagi mengongkong diri kita untuk hidup secara bersendiri tanpa kita sama ada kita bersedia dengan berhubung dengan dunia luar ataupun sebaliknya. Justru itu, sebagai seorang pelajar yang saya cukup yakin akan memenuhi pasaran kerja guna tenaga pada masa akan datang, mungkin anda sekalian mungkin tidak bekerja di Malaysia, mungkin di negara-negara lain, kan? Jadi memahami kepentingan memahami geo dia ada dua istilah kan, geopolitik. Geografi itu artinya ialah kita tidak boleh lagi berfikir kaedah yang lama. Kalau keluar daripada Unicell mesti kerja kat Selangor. Tidak. Artinya kemungkinan anda akan pergi ke negara timur Asia Barat atau pergi kepada benua China, benua India. Itu yang akan mungkin berlaku untuk tempoh-tempoh mendatang. Justru kita kena mempunyai persediaan yang secukupnya untuk menghadapi realiti yang akan datang tersebut. Sebab itu memahami geografi ini, ada dua patah perkataan kan, geografi, kependudukan itu, lokasi itu, adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sekarang ini. Apatah lagi kita berbicara tentang geopolitik. Anak muda biasa dikaitkan mereka ni tak minat politik. Saya fikir itu dakwaan yang mungkin tidak ada asasnya pun. Kadang-kadang dakwa saja anak muda ni tak minat politik sekarang, dia tak peduli. Saya tak fikir begitu semuanya. Politik itu sudah tentulah berkait rapat dengan apa? Dengan keputusan-keputusan yang perlu diambil, tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memastikan urusan, khususnya kalau negara kita ini menguruskan negara ini, dilakukan dengan cukup sempurna, cukup baik, supaya dia akan memberi kesan yang baik pada kita semua dalam setiap keputusan yang diambil. Kalau dalam bahasa mudah dok kan, itu dipanggil diplomasi kan. Dan bila kita cakap lebih besar, kita gabungkan perkataan geopolitik
Dua perkataan itu diungkaikan dalam satu ungkapan, tentu berkait rapat dengan bagaimana bagaimana sesebuah negara itu membuat keputusan-keputusan penting dalam menguruskan negara ini. Kalau dulu kita bicara, kalau dah bukan dulu, sekarang ini kita bicara tentang apa yang berlaku di Asia Barat kan, di antara peperangan di antara Amerika dengan Iran. Sekarang ini kalau saya kan Prof kan, geopolitik itu sudah berlaku dalam negara sendiri pun sudah berlaku. Sekarang ni kita tengok 1 hari 2 hari ni kan, antara parti politik yang sedang bertarung di Johor itu juga ada elemen geopolitik, tapi dalam konteks lokal. Betul. Ini. Jadi kita semua kena tahu, kerana dia akan memberi impak kepada masa depan kita. Dia akan memberi impak kepada apa? Sudut pekerjaan. Dia akan memberi impak kepada apa? Kehidupan harian. Dia akan beri impak kepada kaedah kita berinteraksi antara satu dengan lain. Jadi geopolitik ini satu istilah yang mesti difahami dan dihadami oleh semua orang. Tak kira anak muda, anak yang telah muda, ataupun orang yang sudah berumur pun mesti tahu, kerana dia sedang mengetuk pintu rumah kita sekarang. Saya masih teringat istilah-istilah yang popular seperti borderless world, dunia tanpa sempadan. Sebagainya itu ialah menggambarkan bagaimana dunia ini perlu kita urus dengan baik. Dan sekarang sangat jelas bahawa geopolitik itu adalah suatu yang mesti difahami, kerana dia akan menentukan tindakan-tindakan yang bersesuaian yang kita patut lakukan supaya kita tetap relevan dalam kehidupan dunia ini. Itu sebagai general statement, Prof. Ya, Datuk, saya cuba nak petiklah kata-kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa apabila kita menggapai ke langit, kan, jangan lupa kita mengakar ke bumi. Jadi mungkin pesanan itu Datuk boleh berikan sikit semangat itu, bahawa bagaimana menjadi pelajar yang perlu tahu sejarah sebenarnya, ya, jangan lupa asal usulnya walaupun memang geopolitik satu, bagaimana supaya generasi muda ni bersedia untuk mengetahui apakah perlembagaannya sebenarnya, rukun negara, sejarah. Mungkin Datuk boleh sikit tak supaya memberikan nasihat dulu daripada kita rujuk kepada kata-kata PMX. Saya sangat setuju. Dia kata menggapai di langit, kan, mengakar ke bumi. Mengakar di bumi. Itulah perbezaan yang ada antara Malaysia dengan beberapa negara yang lain atau di dunia yang lain. Sebab kita memberi tumpuan kepada apa? Pertama ialah keupayaan kita untuk menguasai kehidupan ini, sama ada melalui teknologinya, melalui urusan-urusan yang berkait rapat dengan kehidupan ini, mesti dikuasai. AI mesti dikuasai, teknologi mesti angkat, pembangunan mesti diurus dengan baik, sustainable, supaya tidak ada orang tak akan merasai nikmat bila kita semua nak ambil, nak gunakan harta dunia ini, kan. Artinya bila sebut menggapai itu, apa yang ada di ruang manfaatkanlah, gunakanlah demi kebaikan. Tetapi jangan lupa, yang kita buat itulah untuk siapa? Untuk negara kita. Yang mengakar di bumi itu ada nilai-nilai yang perlu dipegang. Dan antara nilai-nilai pegang itu ialah antaranya, seperti kita sudah tahu maklum, ialah tentang jati diri, tentang patriotism. Walaupun kita menjadi seorang pelajar UNICEF, kita tidak akan lupa bahawa UNICEF yang mendidik kita menjadi manusia yang berbagai bidang ini. Kita terus bangga dengan nilai-nilai yang ada di sini untuk kita tampil dan kita terjemahkan dalam konteks gerak kerja kita, profession kita. Saya fikir itu yang masuk Perdana Menteri. Kita hebat sekali mana pun, tinggi dunia, tapi tetap menjadi seorang anak Malaysia yang terbaik. Seorang yang berupaya untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat, menjalankan amanah dengan baik, tidak melakukan perkara-perkara yang antisosial yang boleh merusakkan kesejahteraan kehidupan. So, itu dimaksudkan dengan berpijak di bumi. Dan nilai itu adalah nilai yang kita paksikan. Kalau sekarang inilah Perdana Menteri sebut sebagai nilai madani itu, paksinya dalam membangunkan rakyat Malaysia ini.
Ya, Datuk Adam nilai Teras Madani di depan ni Ada. kan, semua orang tahu kan. Teras Madani seperti Datuk katakan tadi, pentingnya ada daya cipta, dan jangan lupa juga nilai-nilai penting yang perlu ada. Baik, kita berbalik pula kepada TNC kita, ya. Prof Hamdan, ya, dalam konteks universiti lah, ya, Prof sebagai Timbalan Naib Chancellor, bagaimana konflik global ini yang berlaku di Asia Barat contohnya lah, kita ambil contoh, yang jadikan ruang untuk membina pemikiran pelajar-pelajar UNICEL di sini supaya berfikir lebih rasional, ya, berfikir lebih matang terhadap perkembangan dunia. Jadi kalau dunia matang, Malaysia jugalah isu-isu perlu matang. Bagaimana sebagai TNC di sini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor, maju bersama. Salam mahasiswa budiman, manusia idaman, menentu impian. Itu tagline kami lah. Panjang. Hasratnya besar, dia geopolitik juga tu. Dia hasrat besar. Terima kasih sahabat saya, rakan fellow kenegaraan, Profesor Dr. Jessica, Dr. Jess. Saya pun baru sekali ni, first time panggil Dr. Jess ni, Datuk. Sama. Dan juga tentunya yang bahagia Datuk Dr. Roslan, bos kita lah di Akademi Kenegaraan, dan juga fellow ISAT sebenarnya. Selamat datang, ini kali kedua Datuk di sini. Dan juga di bawah sana kita ada Encik Ahmad Syukri yang banyak membantu UNICEL sebenarnya membangun anak-anak UNICEL, pengarah AKM Selangor, dekan, penganjur utama iaitu Dr. Yip, dan tentunya urustia tim HCP, dan yang saya kasihi mahasiswa-mahasiswi UNICEL yang budiman. Baik, kalau kita lihat geopolitik yang mungkin saya boleh singgung dan sambung berkaitan dengan pandang apa yang disebut oleh bagi Datuk. Bila sebut politik memang agak janggal. Saya setuju bahawa benar sebagai anak muda mungkin agak janggal kita nak sebut pasal politik, sebab nak istilahkan politik pun susah. Apa beza politik dengan politeknik, dengan poliklinik dan sebagainya kan. Jadi tapi sebenarnya setiap satu kita aware, sedar apa yang berlaku dengan politik itu, tata kelola negara, tadbir urus dan sebagainya. Jadi saya tak rasa bahawa anak muda ini tak aware dengan politik. Cuma tidaklah segmen ke sains politik itu. Apa yang berlaku hari ini, komen anda di TikTok, apa yang berlaku di apa sahaja keluhan, apa sahaja pandangan, itu politik, itu pandangan, itu demokrasi sebagai contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melihat konteks global, apa yang berlaku di luar sana, apa yang berlaku di Asia Barat, yang sebenarnya konflik ini bukan saja konflik yang baru, dia berpanjangan sebenarnya. Kita baru saja melihat kepada isu Gaza. Padahal isu Gaza ni hampir 70 tahun. Kita sekarang melihat kepada Selat Hormuz. Selat Hormuz juga dia bukan isu yang baru, ia pernah berlaku saban kali dan mengikut dalam sejarah dunia. Jadi untuk mahasiswa, jadikan ianya sebagai bilik kuliah terbuka. Sebab itu bila kita sebut bahawa anda ini mahasiswa di UNICEL, saya selalu angkat bahawa anda ada maha depan siswa itu. Jadi amanahnya besar. Jadi bilik kuliah itu adalah 30% dalam kuliah, 70% adalah di luar ruang kuliah. Jadi kita sekarang berada, anda semua mahasiswa, anak-anak semua berada dalam kolam yang terukur. Tak lama lagi akan keluar bergelar graduan dalam lautan yang bergelora. Bagaimana menyediakan bukan sahaja elemen berkaitan dengan hidup, tapi bagaimana melihat kepada aspek keseluruhan global. Kita ni masih sudah masuk ke borderless world yang besar dan rencam, dan apa yang berlaku di luar sana ada kaitan dengan kita. Apa yang berlaku di Hormuz ada kaitan dengan kos sara hidup kita. Apa yang berlaku di mana-mana dunia ini, di Ukraine sebagai contoh, ada kaitan dengan kita. Apa yang berlaku dengan aspek minyak, dia akan beri kesan kepada India, Vietnam, yang akhirnya memberi kesan kepada makanan kita. Dan ini satu aspek bagaimana cara kita berfikir, menilai dan bertindak itu, melihat kepada aspek penilaian apa berlaku, apa saja isu yang berlaku perlu dilihat secara holistik, perlu dilihat secara menyeluruh, dan kita boleh lihat tak perlu melihat yang bombastik. Kita cuba lihat apa yang berlaku di sekitar kita. Kita baru saja melalui satu pandemik yang besar, sebagai contoh COVID-19, yang sebelum ini disebut oleh Prof. Zaidan Sardar, Post Normal Times, berkaitan dengan
chaotic world, dan kita berhadapan dengan itu. Satu masa nanti anda generasi strawberry akan berhadapan dengan bidang yang kita sendiri tak akan jumpa. AI satu penentu, satu permulaan. Sebelum ni kita masih bincang Internet of Things, sekarang dah masuk AI. Apa akan berlaku 5 tahun akan datang? Jadi elemen inilah akan kita lihat, konteks sebagai pelajar universiti, melihat isu global dan sebagainya. Dia akan beri kesan kepada apa yang berlaku di sekitar kita. Disebut tadi oleh Pak Datuk tentang politik, apa yang berlaku di pilihan raya. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya yang berturut-turut, bermula dengan Johor, Negeri Sembilan, lepas ni mungkin Sarawak, dan kemudian mungkin Melaka, dan mungkin selepas ini mungkin pilihan umum akan datang tahun depan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat yang lebih ringan, kita sekarang dalam demam Piala Dunia. Kan, pagi tadi sempat tengok 2 game kan. Jadi apabila kita lihat Piala Dunia, itulah geopolitik. Cuba lihat apa yang berlaku kepada Iran yang terpaksa turun bermain bola balik. Tapi lihat respon di sekitarnya. Yang pertama, lihat pada sokongan rakyat Mexico kepada dia. Yang kedua, lihat apa yang berlaku kepada prestasi pemain itu. Dan apabila kaptennya Ali Reza bercakap, lihat komen yang diutarakan oleh mereka yang mendengar. Inggerisnya hebat, bahasa Belandanya hebat. Dan apa yang berlaku apabila komen-komen itu mengatakan tamadun Iran itu tidak mengejutkan untuk melahirkan pemain thinking players sebegitu, seperti Ali Reza. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sebelum Piala Dunia, seorang pengadil dari Somalia tidak dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat. Lihat respon dunia bagaimana. Itu baru bola sepak. Dan apabila kita lihat dinamik yang lebih besar yang berkaitan dengan bola sepak ni, untuk bola sepak lah, sebab tu saya pandang belah sini, laki ramai sini. Nanti ke belah sana kan rasa bola je. Tak, tapi bola tu besar sebenarnya. Politik bola sepak, diplomasi bola sepak itu sangat besar. Yang terbaru, mungkin ada setengah kita tak pernah dengar. Negara-negara yang kadang-kadang anda semua tak pernah dengar, Cape Verde, Curacao dan sebagainya. Curacao adalah sebuah negara yang merupakan satu elemen geopolitik yang sangat besar. Dia ambil daripada pengalaman Belanda dan akhirnya membentuk pasukan yang segini hebat. Maroko sebagai contoh, cuba lihat pasukan Maroko, kesan daripada penjajahan, kesan daripada imigran rentas sempadan dan sebagainya, kerana perang dunia, kerana penjajahan kolonisme dan sebagainya sebelum ini dalam geopolitik. Tidak ada seorang pun pemain Morocco, tadi baru bermain 4-2 dengan Haiti, tidak ada seorang pun pemain Morocco lahir di Morocco. Jadi ini satu elemen yang kita akan hadapi di Malaysia sebagai contoh. Konflik-konflik di sempadan, kita akan rasa kesannya. Rakyat Malaysia sedang riuh, kecoh dengan apa yang berlaku dengan Rohingya. Rohingya ni isunya akan muncul 3 tahun sekali. Cuba cek, kalau tak percaya cakap saya, cuba cek. 3 tahun sekali hilang, muncul lagi 3 tahun sekali, muncul balik. Jadi isu Rohingya sedang menjadi isu hangat dan sebagainya. Itu kenapa kesan yang berlaku, geopolitik yang berlaku, konsep yang berlaku di Myanmar dan tinggalan British, kesan kepada penjajahan British, dan lihat apa yang berlaku ke Bangladesh dengan Bangladesh dan hubungannya dan sebagainya. Dan ini tentunya untuk kita lihat secara keseluruhannya. Jadi kita perlu lihat secara kematangan bagaimana kita menilai berita itu, membaca. Sekarang cukup banyak podcast yang berkaitan dengan isu ini, selain pada isu Gaza, isu Ukraine. Dan kita kena lihat apa kita buat tahun lepas apabila Gaza memuncak, anak-anak muda Indonesia turun ke lapangan di Dewan ini menjadi saksi menentang apa yang kita panggil kezaliman Zionis. Di Dewan inilah menjadi saksi ribuan pelajar Indonesia datang dan membuat demonstrasi besar. Yang ini yang kita lihat, walaupun kita jauh, sekurang-kurangnya dalam aspek geopolitik kita ada empati. Dia bukan isu agama, dia isu kemanusiaan. Apa yang berlaku di mana dunia, aspek utama yang perlu ada dalam kalangan pelajar adalah kita sentiasa perlu lihat isu ini sebagai isu empati. Saya rasa itu untuk orang pertama lah. Wallahualam. Terima kasih. Sangat menarik, Prof. Prof, tentang saya terdengar tadi strawberry generation. Okay. Kenapa mereka digelar sebagai, you all know tak, you've been labeled as a strawberry generation. You know about that? Kenapa strawberry? Okay. Strawberry ya. Okey, semua tahu kan strawberry generation, right? Kan? Ya, why strawberry? Mungkin ya, kenapa dia? Macam saya ni generasi kelapa dek.
Kan, jenis kelapa dek ni jenis yang lahir je lah. Kita boleh bicara tentang type apa, generasi apa, X, Y, Z dan sebagainya. Kemudian jenis platinum ke. Dan saya rasa tak silap saya Taiwan yang coin up isu yang anak-anak muda yang lahir selepas millennial, jenis strawberry yang mana cantik di luar, agak lembut di dalam dan cabarannya besar. Mereka ini lahir daripada ni sekadar informal kan. Okey, strawberry tu Datuk macam mana Datuk? Strawberry. Kalau saya agak berbeza sedikit. Saya tidak melihat bahawa ungkapan strawberry ke kelapa muda ke kan. Kelapa muda. Biasa kita jangan terperangkap. Ya. Terperangkap dengan istilah-istilah demikian. Algoritma Datuk. Algoritma tadi. Gitu. Kita semua tahu bahawa Tuhan dah janji bahawa kitalah sebaik-sebaik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau ada orang cuba melabel kita generasi strawberry, generasi kelapa muda, baby boomer macam saya ni contoh kan. Bagi saya tu anggapkan satu meraihkan pandangan semata-mata. Tetapi kita tetap menyatakan bahawa kita ialah manusia yang terbaik. Bila manusia yang terbaik yang disebut tadi, Prof sebut tadi tentang menggapai di langit ungkapan itu menunjukkan potensi yang ada pada setiap orang. Setiap insan yang ada ni dia punya potensi. Kalau dilabelkan itu sebagai manusia kelompok-kelompok tadi, saya fikir tak apalah, itu pandangan dia. Tapi kita tak menyatakan bahawa kita ni adalah kejadian Tuhan yang terbaik. Rapuh tadi. Okey, saya sambung sikit. Rapuh tadi bagaimana? Cuma Prof, okey. dia boleh jadi kalau dia tidak memenuhi keperluan dia sebagai seorang insan terbaik itu jadi tadilah. Dia tak boleh fikir, dia jadi macam itulah. Dia ambil, dia ada ruang untuk dia bina ilmu, dia tak buat kan. Kemudian dia tidak ada daya ketahanan kan. Itu dah ciri-ciri yang dia gagal untuk penuhi. Tetapi asasnya kita ni semua terbaik. Start daripada zaman Nabi Adam hingga sekarang. Setuju tak? Betul. Bukan strawberry ya? Okey. Semangat. Sambung sikit-sikit. Sambung strawberry ya. Tak habis. Kejap sikit je. Okey. Okey, Prof. Okey, jenis strawberry ni, saya bukan tengok lesson negatif ya. Jenis strawberry, yalah anak-anak saya pun strawberry kan. Diorang panggil strawberry, diorang panggil strawberry. Anda berbeza dengan zaman Datuk baby boomer, saya tak tahu jenis lebih kurang lah kan. Sebenarnya anda berhadapan dengan cabaran yang kami tak pernah lalu. Bila cabaran yang tak pernah lebih dengan generasi sekarang ini. Jadi bila tak lalu itu, anda berhadapan dengan cabaran yang cukup hebat. Maklumat yang sangat tidak terhad, dengan cabaran persekitaran dan sebagainya. Dan ini membuktikan bila anda mampu keluar dan berjaya, ini terbukti bahawa anda adalah satu yang Datuk sebutlah, generasi yang betul-betul hidup terbaik dan insya-Allah pasti berjaya. Tapi dengan syarat itulah, ketahanan diri dan sebagainya. Sebab cabaran anda cukup besar. Kita boleh singgung tadi geopolitik, tapi bila kita lihat secara mikro dan sebagainya cukup besar, dan dia memerlukan orang-orang hebat seperti anda semua untuk lahir. Sebab tu bila kita buat mahasiswa budiman, ada elemen yang dalam dasar kita ada tahan uji. Bagaimana kita melihat kepada manusia yang lahir dalam keadaan sekarang yang berhadapan dengan cabaran dan menjadi manusia yang terbaik, yang mampu menyumbang kepada masyarakat, negara dan sebagainya. Jadi bukan negatif je, sebab istilah itu sebenarnya memang istilah yang memang ada, tapi bagaimana kita berhadapan dengan cabaran itu. Dan tidak negatif, anda keluar, anda akan menjadi lebih hebat daripada generasi sebelum, insya-Allah. Ya, Prof, dikatakan generasi muda ni yang kata rapuh tadi tu, mereka mudah terikut. Kalau katakan media sosial kan, daripada TikTok ke apa sebagainya, dia nampak aja dia ikut. Kalau apa-apa bahan-bahan yang tak betul, negatif, tak tahu bagaimana nak tapis. Jadi Datuk, adakah sebab perlunya satu kesedaran kenegaraan ataupun apakah kursus yang sesuai? So mereka tahu ni tak boleh, yang ini boleh, yang ni salah, dia tak tahu nak pilih. Adakah celik politik itu kurang di universiti, masih tak tahu lagi politik yang berlaku pada hari ini? Kalau tanya berapa parti, berapa, mungkin mereka tak tahu lagi apa yang berlaku. Adakah itu juga berkaitan dengan geopolitik sana dengan sini? Datuk, bagaimana nak memberikan kesedaran kepada semua di sini supaya mereka tahu menilai yang baik dengan buruk? Itu yang kita harapkan. Ya, bukan sekadar dengar aja ikut. Kita ikut ni lah, kita ikut ni lah, kita ikut ni. Yang salah pun dia ikut. Bagaimana supaya mereka tak jadi
ikut saja. Tu. Baik. Saya selalu teringat apabila bicara tentang apa disebut oleh doktor tadi. Kita mesti memahami diri kita sebagai sebahagian pada proses dalam membuat keputusan dan menentukan masa depan kita dan negara kita. Kan? Peranan dan fungsi ini ditegaskan lagi apabila Malaysia telah membuat satu undang-undang bahawa mereka ini layak memilih pada berumur 18 tahun ke atas. Ya? Jadi kita sebagai warga negara yang saya sebutkan tadi, saya tidak berusaha untuk nak menyatakan 18 ni masih muda, masih belum boleh membuat keputusan. Saya fikir sebenarnya yang dalam Dewan ni of course lebih daripada 18 tahun saya rasa. Semuanya 20 tahun. Dia mesti memahami tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagai anak negara ini. Tugas yang paling penting ialah, adakah dia nak tengok negara dia akan rosak pada masa akan datang? Tak mungkin. Adakah dia nak bersedia dengan rupa diri negara-negara yang membangun, yang kita boleh lihat, yang kita boleh tengok contoh, yang tadi sebut sebagai Rongya contoh kan? Adakah nak jadikan negara kita macam itu juga, kita akan jadi pelarian pula nanti? Tak mungkin. Semua orang tidak akan bersetuju macam itu. Kita nak bina negara ini, negara yang kita boleh hidup macam mana kita rasa sekarang. Malah lebih baik lagi. Untuk mencapai hasrat tersebut, kita tak ada banyak pilihan. Kita mesti membuat keputusan. So keputusan itulah yang kadang-kadang menyukarkan. Kerana kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendorong kepada keputusan yang kita nak buat. Ya? Antaranya ialah rakan sebaya. Antaranya ialah mungkin pensyarah. Antaranya ialah mungkin jiran tetangga. Yang kadang-kadang keputusan yang mereka buat itu lebih berasaskan kepada emosi dan sentimen. Keputusan yang dibuat itu mungkin berasaskan kepada perasaan benci-membenci di antara satu dengan lain. Dan akhirnya keputusan yang buat itu silap, dan kita sebagai generasi muda ambil keputusan yang silap. Maka apa yang akan berlaku? Dan sebab itu kita boleh lihat dalam siri-siri perbahasan di parlimen, contoh di Dewan Undangan Negeri, kualiti yang berbicara, orang yang berbicara itu adalah kualiti yang sangat jauh daripada proses untuk membina negara kita yang hebat, yang bertamadun tinggi. Oleh itu, kita sebagai anak muda mesti berupaya untuk memainkan peranan dan tanggungjawab memilih pemimpin yang betul. Supaya dalam konteks dunia, saya dulu belajar ekonomi, Prof. Dia kata sumber ni apa tu, basic theory dalam ekonomi kan. Dengan sumber yang sedikit, kita perlu membuat pilihan yang betul. Kalau tidak, kita akan rugi. Kita tidak akan dapat bina negara ini. Sebab itu, kefahaman tentang tanggungjawab dan peranan kita sebagai seorang warga negara, sebagai anak Malaysia, untuk pilih yang terbaik itu, bagi saya wajib. Bagi saya bukan mamen. Sebab itu kalau kami tak naklah, tak perlulah mengundi, saya fikir itu siapa yang ajar itu, kan? Tak boleh begitu. Ya, kita mesti turun dan kita pangkah dengan penuh bertanggung, kita pilih dengan penuh tanggungjawab. Takkan kita nak kembalikan semula negeri Selangor ini untuk 10 tahun akan datang, tidak kemajuan macam sekarang kalau kita salah pilih. Tentu sekali tidak. Takkan kita nak kembali semula 5 tahun yang lepas dengan harga makanan tinggi, tidak diurus dengan baik, hampat bendera putih. Kan? Masih ingat? Tak cukup. Kita kata itu Covid lah, sebab faktor Covid. No, Covid tu Covid lah. Itu nak buat macam mana? Bukan kita saja, seluruh dunia. Yang nampak sama sekarang macam isu minyak. Kalau pemimpin yang dipilih itu tidak mampu untuk menguruskan harga minyak, tak mungkin kita boleh rasa harga minyak boleh kekal RM1.99 kalau bukan orang sekualiti, sehebat Datuk Perdana Menteri kita. Tak mungkin juga yang kita dapat RM100 seorang yang masuk ke dalam poket kita itu berlaku kalau tidak ada tekad dan usaha seorang pemimpin untuk
memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Jadi kita mesti membuat pilihan yang betul. Sebab itu politik itu berkait rapat dengan keputusan. Membuat keputusan yang terbaik supaya kita dapat urus keperluan kehidupan kita dan konteks negara, kehidupan negara ini agar dia baik. Jadi siapa yang buat keputusan ketika itu, Prof? Keputusan untuk mengundi maksudnya? Bukan, keputusan negara kita sekarang ini. Rakyat. Yang buat keputusan ialah Yang Tuan Agong. Oh, yang last sekali maksudnya untuk endorse lah ya. Kan? Yang Pertuan Agong ya. Lantik Perdana Menteri kita jadi Perdana Menteri. Kan? Buat negotiation, bincang. Jadi keputusan itu sangat penting. Jadi kita kena buat keputusan yang betul. Peranan inilah yang dinamakan politics. Politics kita bukan kerana kita tidak menyertai mana-mana parti. No. Politiklah menentukan siapa yang akan diberi amanah yang terbaik untuk angkat negara ini. Itulah politiknya. Bukan mestinya jadi ahli politik baru ni tau. Apatah lagi kita ini semuanya melalui satu sistem yang sama kan. Setiap orang undi sama je. Jadi kita mesti terlibat secara wajib menurut saya untuk menentukan pimpinan negara pada masa akan datang. Pimpinan negara yang akan memastikan negara kita terus hebat macam mana kita dah mula rasakan sekarang. Macam mana, apa indikatornya? Orang lain dalam keadaan sengsara, kita RM1. Harga petrol kita tak perlu berbaris-baris. Prof, aman. Kehidupan kita masih okey. Orang lain terpaksa, kalau di negara seberang itu, terpaksa berebut-rebut. Kan? Ya, betul. Ini sebab apa? Sebab peranan politik yang dimainkan oleh kita semua. Ya. Yelah tu sebab Datuk, macam mana kita nak supaya ucapan kebencian tu terlalu banyak kan, menjadi mereka jadi salah faham kan daripada ramai, termasuk dengan pelajar-pelajar sini kan. Ramai mengatakan perlu satu small short course lah, it's a very short course supaya ajar mereka tentang asas politik itu yang digembar-gemburkan sekarang ni. Datuk rasa penting, tak ada kita minta jugalah Prof Hamdan untuk bercakap tentang akademik di situ, macam satu kelas khas ke untuk menerangkan tentang kepentingan, sebab ramai kata tak payah pergi undi lah, buat apa nak pergi. Okay. Ramai dah terasa tak penting, dah tak rasa nak menjadi warga negara Malaysia yang cintakan Malaysia. Itu yang Prof sebut tentang kebencian. Saya fikir kebencian ni tak payah buat kelas. Tak ada kursus ketah yang baru, tak ada, tak apa. Tak perlu ada seorang dekan sekolah kebencian contoh, tak payah. Kerana nilai ini sudah ditanam daripada sejak kita kecil lagi. Tidak pernah di antara kita ini ibu bapa kita mengajar untuk kita membenci orang lain. Setuju tak, Prof? Tak ada. Malah orang yang tidak ada peluang untuk menjejaki ke UNICEF ini pun faham apa itu kebencian. Jadi kebencian ini adalah satu nilai yang tertanam dalam hidup manusia. Lahir saja kita ke dunia ini, nilai yang pertama yang ditanam ialah sayang. Kasih sayang. Seorang ibu kasih kepada anak dia. Itu dulu kan. Kemudian apa? Bapa. Kan? Itu turun kepada kakak atau abang. Gerak keluar sikit kepada pak saudara. Ke depan sikit kepada ketua kampung. Jauh sikit kepada pensyarah. Nilai ini tidak perlu sekolah, tetapi perlukan amalan dan budaya yang baik. Isunya sekarang ini, isu kebencian ini ditanam tak ada lain dan tidak bukan hanya sekadar untuk mendapat meraih sokongan. Tambah malang sekali, kebencian itu diasaskan kepada 3 perkara. Yang kita selalu sebut 3R tu kan. Kerana semata-mata untuk mendapat meraih sokongan supaya mana-mana pihak, mana-mana kelompok. Walhal itu sama sekali berbeza dengan nilai kehidupan sebagai seorang insan, manusia. Jadi tak perlu sekolah, Prof. Kalau saya, pandangan saya lah. Dalam kelas contoh, pensyarah akan pasti menyayangi pelajar. Tak ada pensyarah yang benci pelajarnya, percaya tak? Kalau ada, saya ingat, tak tahulah. Timbalan Chancellor boleh fikir, ambil tindak kaedah. Pensyarah wajib sayang kepada anak murid dia. Sayang anak murid dia bagaimana? Bagi tugas tak banyak-banyak. Setuju?
Tak setuju, tiba-tiba tak setuju. Ada tak setuju? Tugasan banyak sayang. Bagi tugasan, bagi kerja kumpulan, latihan-latihan yang sesuai supaya dia ada elemen, kerana dia kasih supaya anak murid dia nanti bila dia keluar, anak murid dia akan dapat pasaran, ada kompetensi. Itulah kasih, itulah sayang, peranan sebagai seorang pensyarah, kan? Jadi elemen kebencian yang berleluasa sekarang ini, saya fikir ini yang sebut politik itulah, untuk meraih sokongan, maka ditanam kebencian. Jadi rosaklah negara. Mana, cuba tunjukkan dekat saya, Prof, mana ada tamadun yang dibina atas dasar kebencian? Tak ada, Prof, Ya. Tak ada dalam dunia ini mana-mana tamadun besar yang diasaskan melalui kebencian. Dia diasaskan melalui perpaduan kasih sayang, rahmah. Kan, contoh itu ada jualan rahmah untuk bina kasih sayang. Ya, ada. Di universiti memang ada sekarang ni. Ada Tengah, ada. Allah. Ada. Panjang sangat tu cerita. Tak apa, tak ada masalah. Memang Datuk saya faham tak ucapan kebencian tadi, di mana kita itu lahirnya aku kasih Malaysia, betul tak? Sekali lagi, aku kasih Malaysia, betul tak? 1, 2, 3, aku kasih Malaysia. Itulah kasih sayang tadi Datuk Ruslan AKM. Dan daripada Prof Handan, orang menyatakan tentang apa isu berlaku Malaysia ini berkait dengan geopolitik daripada Asia Barat, tentang ekonomi kita, tentang perpaduan kita. Jadi konflik perpaduan pun sebab luar negara. Ada tak berkait sebenarnya, Prof? Baik, okey, panjang, terpegun kejap. Datuk bila bercakap dia keluar dia punya semangat ya. Tapi saya setuju tu. Macam mana pun kita sebagai pendidik tak akan ada isu benci kepada anak yang kita didik. Dan sebab bila kita lahirkan dah usaha budiman tu, itulah melahirkan manusia yang tua. Saya sebut tadi, lahirnya pelajar, bergelar graduan, akhirnya jadi menantu impian tu. Kan saya sebut tadi, menantu impian tu apa package dia? Mesti ada package yang kasih sayang dan sebagainya. Okey, apabila kita melihat dari sudut pandang yang lebih berkaitan dengan konflik dan sebagainya, mungkin saya agak spesifikkan sedikit. Mungkin saya sambung sedikit yang bagi Datuk. Apabila kita melihat Malaysia, betapa beruntungnya rakyat Malaysia ini, kita tidak mudah untuk mendapat kemerdekaan. Berbanding dengan negara-negara jiran kita, kita tidak menggunakan konflik untuk merdeka. Adanya elemen budaya damai di situ. Itu yang pertama. Kita kadang-kadang kita lupa perjuangan itu. Kadang-kadang kita jumpa juga bahawa perjuangan nenek moyang kita untuk pertahankan, terutama yang Muslim sebagai contoh, nak pertahankan syariah itu, dia tidak mudah kalau kita belajar dari sejarah berbanding dengan negara jiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita melihat konflik luar, dan mungkin saya boleh kaitkan juga dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya Datuk, saya ni adalah produk ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Presiden UIA. Sangat tough. Kalau sekarang anak-anak semua rasa tough, mahasiswa rasa tough dengan tugasan, kami lagi dulu masa tu kita fikir apalah banyak sangat ni nak masuk matrik UIA. Matrik UIA dia tak macam matrik lain tau. Matrik UIA tak boleh sambung tempat lain, tak boleh lari tempat lain sebab kredit awalnya, kredit ni tak cukup. Sampai hari ni matrik UIA hanya untuk degree UIA. Kalau matrik UNISEL boleh pergi mana-mana, matrik luar asasi semua boleh pergi mana, UIA tak. Dah masuk situ, nak masuk ke degree pun dah macam TOEFL. Dah satu masalah, bila sampai di dalam sistem itu, prosesnya cukup besar, cukup renyah. Dan masa tu kita apalah susah sangat ni. Di tasmiknya, Datuk dulu ada tasmik tak lepas tak boleh grade. Ada usrahnya, ada bahasa Arabnya dan sebagainya. Tapi bila kita keluar, ilmu di situlah akhirnya menjadi paksi, panduan kepada kita bergerak untuk melahirkan generasi akan datang sebagai contoh. Itu pertama. Tapi kalau kita melihat Malaysia, kita kena lihat disebut Datuk tadi kan tentang cinta. Kita cinta Malaysia, kita sayang Malaysia. Pertama, kita kena pegang bahawa, saya ada sedikit pengalaman lah sebagai jurulatih PLKN sebagai contoh, kemudian jadi jurulatih beberapa tempat ni. Kita bina Malaysia ni atas paksi satu DKRT. Masa tu kami diajar tentang DKRT, Daulat Kerajaan Rakyat Tanah. Itu paksi utama daulat kita. Kehebatan kita adanya
kedaulatan, kita ada kerajaan, kita ada tanah. Ada setengah negara kerajaan ada, tanah pun tak ada. Ada setengah ada kerajaan, daulat pun tak ada. Ada negara itu hanya ada macam semua ada. Pemimpinnya ada, lain tak ada. Rakyat pun tak ada. Kita cukup rukunnya. Yang kedua, kerajaan yang dibina. Kerajaan yang dibina. Sepanjang sejarah Malaysia, bagaimana kerajaan Madani hari ini membina, berhadapan dengan isu, berhadapan dengan kemelut, cuba membina balik negara, menaikkan balik nama negara dan sebagainya. Dan apabila itu, kita kadang-kadang lupa peranan besar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam diplomatiknya, jangan geopolitiknya. Saya selalu coin ataupun termakan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim baru ni balik daripada beberapa buah negara dan dapat macam-macam. Kita dapat baru ni gas terbesar di dunia sebagai contoh. Kan kita lupa, ini bukan untuk sekarang, ini untuk 20 tahun generasi akan datang. Ini baru satu contoh. Kemudian kita Datuk Seri Anwar baru balik daripada Kazan, Rusia, daripada Jepun. Kita hanya setengah sekadar orang bila politik kebencian hanya melihat kepada asyik pergi luar negara, asyik telefon orang. Kadang kita lupa bahawa dalam politik telefon itu satu diplomasi yang hanya orang yang ada informal relationship antara ketua kerajaan saja mampu buat demikian. Mana mungkin seorang yang tak kenal pemimpin kerajaan lain boleh call macam tu je. Itu satu. Dan saya suka termakan bahawa usaha yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia seumpama beginilah, sebab kita ada sebuah negara besar, Amerika Syarikat, tak mudah nak berhadapan dengan negara sedemikian dengan presiden sedinamik itu. Cukup dinamik kan presiden Amerika kan, saya tak boleh sebut lah kan, dia cukup dinamik. Kalau belajar tentang Presiden Trump, anda akan lihat dia seorang pelakon, dia seorang usahawan dan sebagainya. Kita ada negara China, kita akan negara besar Rusia, kita ada OIC dan sebagainya. Saya suka termakan peranan Datuk Seri Anwar sebagai saya suka termakan yang selalu dikoin oleh Almarhum Ustaz Syed Fadil. Kalau lembut jangan sampai disudu orang, kalau keras jangan sampai dilempar orang. Diplomatik beginilah akhirnya melahirkan negara. Datuk Seri Ibrahim mengakui bahawa ni kita ni negara kecil tapi orang hormat, suara kita didengar. Isu Gaza sebagai contoh, tak kala OIC entah ke mana, negara kita yang jauh mampu menjadi kuasa besar. Tapi apa peranan kita? Dan apa yang boleh kita belajar? Kenapa konflik berlaku? Konflik di sekitar kita, konflik di negara luar berlaku kerana apa? Kerana disebut oleh Datuk tadi, yang bagi Datuk sebut, kita menanamkan kebencian, kita menanamkan orang politik lebih melihat kepada populisme untuk meraih undi. Konflik juga berlaku di negara-negara kerana perpecahan politik yang cukup rencam. Contoh Hutu Tutsi 6-7-8 juta dibunuh hanya kerana elemen politik dalaman. Begitu juga apa yang berlaku di negara-negara lain yang mana kita lihat disemai isu kebencian hanya untuk mendapat kuasa. Dan itu yang membezakan. Apabila Madani ada elemen ihsan, kalau disebut di sini kan, saya selalu memegang itu. Apa elemen penting sebagai seorang pemimpin, elemen penting sebagai seorang manusia. Datuk sebut tadi kebencian, tapi malangnya negara ni, Denmark baru perkenalkan Datuk, nak perkenalkan empathy. Sampai empathy pun kena ajar. Padahal empathy ni lahir-lahir dah ada dah. Empathy ni dalam manusia dah ada. Tapi manusia sekarang sampai perlu ada subjek empathy. Bayangkan, itu tak perlu diajar sebenarnya. Tapi malangnya itulah bila Madani mengangkat ihsan. Ihsan inilah yang akhirnya melahirkan kita perlu lihat geopolitik sebagai negara jiran. Kita punya sempadan yang pelbagai. Kita antara pelopor ASEAN, kita jangan lupa kita antara pengasas OIC, dan juga kita antara yang mengangkat dunia berkecuali. Ini peranan paling besar dan rakyat perlu mainkan peranan penting. Kerajaan hari ini dibina dengan keadaan cukup unik, tanpa ada yang majoriti, tetapi dibina atas paksi kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Dan akhirnya kita lihat negara kita mampu bergerak cukup hebat hari ini. Dan kita kena belajar, proses ini adalah proses jangka panjang, melahirkan generasi baru, regeneratif politik. Bagi saya, untuk melahirkan anda perlu melihat apa yang berlaku hari ini dan elakkan apa yang berlaku hingga yang bendera putih. Dulu kita masih bicara telur cukup tak cukup, adakah kita nak lalu lagi itu? Minyak masak hilang,
Adakah kita nak lalu lagi proses itu? Ini proses memulih Malaysia. Bukan saja itu, proses untuk menjadikan Malaysia terus hebat, tapi masa sama terus meneruskan kehebatan. Itu hasrat. Kita lihat hasrat yang cukup menarik. Semalam saya cukup tersentuh dengan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, yalah, aspek utamanya adalah dia nak membangun Malaysia ini. Dia menjadi Perdana Menteri dalam keadaan yang cukup, usianya cukup dah lanjut katanya, dan masa sama pernah makan di istana dan pernah makan di tempat yang paling di penjara yang paling teruk sekali, dia kata. Dan itulah satu proses, dan inilah hasratnya untuk membangunkan negara ini menjadi negara lebih hebat. Dan itu yang kalau kita nak kaitkan dengan, kita kena belajar daripada apa pengalaman daripada negara luar, di mana kita cukup beruntung, dan generasi akan datanglah, anak muda inilah akan menjadi penerus. Jadi dari situlah bila dapat maklumat, biasa anak muda ni akhirnya lah, bila orang muda ni bila dapat maklumat, terutama TikTok lah, dia marah dulu, dia respon, kemudian baru fikir. Jadi itulah yang masalah utama bila kita lihat aspek-aspek itu. Sebab bila sebut konflik, banyak benda yang kita kena kaji. Jangan lupa elemen propaganda ada di situ, elemen cyber ada di situ. Kita kena jadi bijak menilai maklumat, kena banyak membaca, kena banyak menilai, banyak berbincang, dan akhir sekali melihat contoh yang ada. Ini pandangan awak. Seorang kedua lah. Ya, Prof. Nah, Datuk, memang pentinglah jangan kita lupa kita pergi share kan, kita upload sendiri, akhirnya kita sendiri dah kena, kita pula salahkan orang lain. Benda tu berlaku lah. Kita share, tak faham dulu nilai-nilai apa, kita dah kongsi. Jadi semua ni menjadi satu, orang kata, balik kepada kita sendiri nanti apabila berlaku sesuatu. Baik, saya buka kepada soalan kepada pelajar-pelajar. Kita nak dengar lah kan, mahasiswa Unisel, mahasiswi dari segi untuk melontarkan soalan kepada kami di sini. Apa-apa saja, kita memang boleh menyentuh ke isu semasa pun kita buka. Mungkin ada apa-apa yang ingin disampaikan pada pelajar-pelajar. Kalau tidak, saya pilih terus. Boleh saya pilih terus. Kalau tidak ada suka relawan volunteers lah dekat floor. Ada ataupun ada pensyarah-pensyarah pun dipersilakan, pegawai-pegawai mana-mana yang rasa ada soalan nak lontarkan. Kita ada kan bersama Datuk Roslan di sini, Akademi Kanan Malaysia, dan juga bersama dengan Prof. Ada soalan kan? Ya, silakan. Ada mic kita berikan kepada dan diberikan nama nama dan daripada kursus mana. Dan yang lain-lain pun bersedia dengan soalan-soalan sebab kita lebih mahukan interaktif untuk forum kenegaraan pada hari ini. Dan untuk makluman semua juga, sebenarnya kita akan jadikan forum ini sebagai podcast kita untuk AKM, dan kita akan dapat melihat. Jadi pastikan anda nampak lawa-lawa juga lah semasa bersiaran ini. Kita akan adakan podcast AKM. Tak apa, sementara menunggu ini pun tak apa, kita sama-sama menunggu taknikal yang berlaku. Saya ingin ulaskan sikit lah apa yang dikatakan tadi. Memang kita, isu 3R ni kita ulas lepas ni dengan Prof, dengan Datuk, sebab memang isu tu makin dimainkan walaupun perkara itu tidak ada melibatkan agama dan bangsa, tetapi masih dimainkan pada hari kerana ingin, macam tadi Datuk adalah yang tak faham akan jadi salah faham. Naratif tadi itu kita akan kupas lepas ini tentang naratif yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Ya. Tu saya dengar bunyi ada tek, ada? Baik, di sana. Okey, baik. Ada bunyi? Ya. Kita berikan tepukan kepada pelajar kita pertama ini. Itulah dia sikap orang kata kepimpinan yang kita mahukan mahasiswa kita hari ini mempunyai sikap begini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang berbahagia Datuk dan juga Profesor Madya Dr. Hamdan. Saya memperkenalkan diri saya sebagai Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Tai. Saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Industri di Fakulti Kejuruteraan dan Hayat, dan saya merupakan naib presiden bagi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Selangor. Saya ada satu soalan. Mahasiswa sering digelar sebagai pewaris kepimpinan negara masa hadapan. Pada pandangan yang berbahagia Datuk, apakah tanggungjawab yang perlu kami pikul mulai hari ini untuk menjadi pemimpin masa hadapan yang berkualiti, dan juga bagaimana
pihak kerajaan memastikan ekosistem pendidikan ni benar-benar memberi ataupun membantu mahasiswa membangun sebagai generasi kepimpinan masa hadapan? Itu Datuk, kalau Datuk boleh jawab. Hakim. Hakim daripada Presiden kita daripada sini. Baik, terima kasih Hakim, MPP. Ya. Saya fikir istilah ungkapan mahasiswa pimpin masa depan tu dari dulu begitu. Ya. Itu harapan sebenarnya, harapan daripada generasi yang sedia ada sekarang kepada next generation. Apa yang perlu dilakukan? Pertama sekali, tak kisahlah apa, sesiapa pun, bidang apa pun, dia mesti menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai keupayaan untuk menguasai ilmu. Itu penting. Sebab kalau mahasiswa keluar sebagai seorang pemimpin yang tidak punya ilmu, ilmu itu ilmu apa? Ilmu keperluan kehidupan sekarang dan masa depan. Ilmu itu diperolehi bagaimana? Satu, mungkin diperolehi daripada bilik-bilik kuliah. Ilmu itu boleh diperolehi mana? Daripada sosialisasi dengan rakan-rakan di kampus. Ilmu itu boleh dari mana? Kaedah berhubung dengan pentadbir universiti. Ilmu itu diperolehi dari mana? Hatta daripada kafeteria, penyela kafeteria, tukang kafeteria itu juga memberi ilmu kepada dia, supaya dia dapat urus kehidupan dia nanti pada masa akan datang dengan punya nilai-nilai yang terbaik. Kalau ilmu bilik darjah tu untuk memastikan kualifikasi dia, standard pengiktirafan dia peroleh. Kalau dengan makcik kantin tadi, keupayaan dia untuk menghormati orang yang memberi sumbangan kepada dia. Itu semua ilmu. Ya. Dengan rakan sebilik dia, keupayaan dia untuk berdiplomasi. Mungkin dalam geopolitik nanti dia tahu mana ruang yang dia perlu ambil, mana ruang yang dia perlu tolak ansur, mana ruang yang dia perlu ke depan. Akibat sosialisasi dia dengan kampus. Sebab itu seorang mahasiswa itu, dia tidak hanya tersudut dalam konteks akademik semata-mata. Mahasiswa itu tidak, ataupun dia terlalu hebat dalam mempertahankan, memperjuangkan hak-hak mahasiswa menjadi MPP sebagainya, tetapi pada sama dia cukup lekeh dari sudut penguasaan akademik. Dia tidak akan seimbang. Hebat dia bagaimanapun dengan first class honours, tapi makcik tukang sapu pun dia tak pernah pandang, tak pernah ucap terima kasih pun. Saya fikir ini bukan mahasiswa yang kita nak bina pada masa depan. Tapi seorang mahasiswa itu sekarang dia sudah belajar daripada persekitaran pendidikan dia itu untuk membina kualiti diri dia. Kalau ini boleh dilakukan setiap mahasiswa yang tentu sekali di guidance, dipandu oleh para pensyarah, saya fikir kita boleh melahirkan siswa yang terbaik. Bukan sekadar memegang ijazah first class honours, tetapi dia juga seorang yang Perdana Menteri sebut mengakar di bumi. Kalau itu boleh berlaku, dan bila nak buat? Sekarang kena buat. Baik itu co-curriculum. Pastikan curriculum itu kita buat terbaiknya. Itu dipanggil quality. Yang Perdana Menteri sebut selalu itqan fil amal itu. Buat yang terbaik. Tapi kalau mahasiswa dia akademik pun dia tak berkisah. Persatuan pun dia tidak mau masuk. Sebagaimana dia nak boleh keluar sebagai seorang mahasiswa yang cukup terampil? Tanyalah rakan-rakan saya dalam IKM ini, saudara Syukri ini. Itu yang dibuat semasa belajar di universiti kan? Baru dia boleh jadi pengarah IKM negeri. Kerana menimba apa yang ada di universiti ini, itulah tempat dia menimba ilmu dan juga pengalaman. Yang kedua, saudara mesti menguasai kemahiran, skill-skill yang diperlukan untuk hidup di zaman saudara. Saya sekarang ni, skill saya dalam bidang IT tak sama skill macam tuan-tuan. Kerana ketika itu dia tidak semacam sekarang. Tapi apa skill utama? Skill utama tadi sebut tentang geopolitik. Artinya saudara akan berinteraksi dengan negara luar. Apa kompetisi yang paling penting? Penguasaan bahasa. Kalau boleh mahasiswa UNISEL ini dia kuasai lebih daripada 3 bahasa utama. Bahasa Inggerisnya hebat, bahasa Melayunya hebat,
bahasa ibundanya hebat, kuasai bahasa Arabnya ke, bahasa Portugisnya ke, kan? Bahasa tadi Somalianya ke, Mandarinnya ke. Apa saja kerana kita akan berhubung dengan negara luar. Kerana kita akan berpencak silat dengan luar. Supaya diplomasi yang kita buat itu hebat sebagaimana hebat PMX. Dengan Rusia dia boleh berkomunikasi dengan baik. Presiden Iran dia boleh berkomunikasi dengan baik. Hatta dengan Presiden Amerika pun dia boleh berkomunikasi dengan baik. Akhirnya orang akan menghormati kita. So ini model-model yang boleh kita belajar. Kompetisi-kompetisi yang boleh kita gunakan untuk membina kekuatan kita sebagai pemimpin masa depan. Tetapi kalau pemimpinnya dibina atas dasar sentimen kaum semata-mata, dibina atas dasar politik apa bagi? Sekadar untuk politik saja maksudnya. Bukan sebab betul-betul lah ya, for the community. Susah nak sebut, tak keluar bahasa tu kan. Tak mungkin saya faham dari segi faham, kesedihan yang berlaku tu. Kan? Ini tidak elok untuk anak-anak ni masa depan ni. Kerana anda berdepan dengan orang lain. Anda kena berbincang dengan orang di Kemboja sana, di Thailand sana. Ini kata pula, buat pula ilustrasi, lukis pula ini gambar binatang. Bila kita menyelesaikan membantu orang masalah. Ini dah apa ini? Rusak. Kan? Jadi timba ilmu ni, skill berbincang, skill berbahas. Tak adalah dia saja betul, orang lain tak betul. Skill ini diperolehi melalui sosialisasi antara satu dengan lain. Menghormati pensyarah. Kan? Dan yang ketiga, selain daripada ilmu, kemahiran, satu lagi yang paling penting, aptitude. Attitude dan aptitude. Kalau hebat sekali mana pun, janji pukul 10, pukul 11.30 sampai, itu bukan attitude yang baik. Jadi seorang pekerja, cara pakaian pun tidak melambangkan profession dia. Itu attitude. Selain pada menghormati orang lain, bercakap, semuanya ini boleh diperolehi di universiti. Saya percaya. Bincang dengan Prof Hamdan. Ya? Jangan anggap masuk universiti itu hanya duduk di bilik kuliah saja. Semua persekitaran itu membentuk seorang mahasiswa. Dan itu tanggungjawab MPP. Saya masa universiti pun jadi ahli MPP. Lawan, tapi lawan kita beradab. Cakap kita ada fakta. Kan? Perbezaan, ya sudah tentu ada perbezaan. Kita dengan adik-beradik kita pun beza pandangan, ya tak? Seorang suka makan durian, seorang suka makan tempoyak. Seorang tak suka tempoyak. Itu orang satu keluarga macam saya, adik-beradik saya kan. Perbezaan itu diurus dengan baik. Adabul ikhtilaf kalau dekat UIA tu kan. Diurus dengan baik. Perbezaan pandangan. Jadi kalau ini mahasiswa yang dilahirkan pada sekarang dengan masa depan, negara kita akan okey. Negara kita menghormati orang lain. Hebat negara kita ni. Tak ada kuat mana pun. Itu yang difahami oleh seorang Perdana Menteri. Janganlah kamu kutuk Amerika semata-mata. Padahal kita punya trade, punya tarif perdagangan kita kan dengan Amerika tu antara pasaran yang paling besar. Tarik saja handbrake, mati kita punya industri kita nanti. Jadi dia memerlukan kebijaksanaan, wisdom. So kebijaksanaan itu lahir dari mana? Lahir daripada sistem latihan semasa di universiti. Kan? Habis korang tak masuk universiti, macam mana tak boleh dipimpin ke? Boleh. Tetapi kualitinya tidak sehebat orang yang masuk universiti macam anda semua. Wallahualam. Ya. Jadi soalan kedua tadi ada satu lagi Datuk daripada Hakim tadi kan, dia kata ekosistem yang disediakan oleh kerajaan kepada mereka, ada tak apa-apa dari segi masa depan untuk pelajar-pelajar dari kerajaan lah, saya katakan begitulah ya. Ekosistem yang disediakan oleh kerajaan dalam bidang pendidikan. Ekosistem dalam pendidikan ni, saudara, saya 3 bulan lepas di UKM. Saya bertanya, ada dalam yang macam petang saya nak pergi ni, kita ada program, UKM ada program dengan pelajar-pelajar yang sedang membuat international policy.
international. Kebetulan dalam dewan itu ada 3 orang pelajar Indonesia, tak silap saya. Saya bertanya terus kepada beliau, adakah anda sebagai seorang pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia ini, mana lebih baik? Dan dia jawab, Malaysia Pak. Yang tanya tu perempuan. Oh, sepatutnya saya jawab, thank you Ibu kan. Apa saya balau semua, Pak semua kan. Jadi kalau saya jumpa lagi pelajar di Pakistan, pelajar Malaysia yang balik Pakistan, dia jumpa di Putrajaya, ada 4 orang kalau silap saya. Apa perbezaan antara Malaysia dengan Pakistan? Jauh ke tidak? Jauh tu, dia kata. Kami belajar pelajar di Malaysia ini 10 kali baik, 10 kali untung daripada kami belajar di Pakistan. Itu pengakuan terus terang. Saya pergi ke Mesir. Saya tengok pelajar-pelajar di Mesir itu. Nak banding dengan UNICEF ini, 100 kali baik daripada mereka di sana dari segi facilities. Artinya, dalam konteks menyediakan ekosistem pendidikan, sama ada IPTA, IPTS, sangat jauh bezanya. Cuma, bagaimana mahasiswa itu menggunakan ruang dan peluang itu untuk bina diri dia. Jangan dia hanya menyalahkan saja, tak cukup, itu cukup, tapi dia tidak pernah menggunakan ruang yang sepatutnya dia ada sesuai untuk diri dia, untuk bina diri dia. Ini kurang. Macam di UNICEF ni kan. Kemudahan infrastrukturnya diberi perhatian oleh Perdana Menteri. Semalam di Segamat bagi sekolah-sekolah. Mana ada seorang Perdana Menteri yang melihat tandas itu sebagai satu tempat penting. Kecuali PMX. Orang gelar dia Perdana Menteri tandas. Tengok. Kan? Sampai tandas diberi perhatian. Karena dia tahu suasana pembelajaran ini perlu kondusif. UNICEF tandas okey kan? Tak payahlah bagi bantuan lagi. Orang UNICEF. UNICEF okey ke? UNICEF perlu bantuan ke? UPNM okey? UPNM perlu bantuan. Okay. MPP perlu bantuan? MPP? Jadi, perlu Hakim kata ya. Nampak tak? Jadi ekosistem tu memang terbentuk. Sama ada dia dirancang dengan sebaiknya ataupun memang itulah ruang yang tersedia ada di mana-mana IPTS sekalipun. Diberi perhatian. Jadi ekosistem tu memang saya begitu yakin dalam konteks Malaysia ini dari segi ekosistem dibina dengan baik. Dulu bising lah guna akta apa tu? AUKU kan? Syukri kan? Saya jadi pimpin pelajar, saya tak pernah bimbang dengan akta AUKU pun. Tidak pula menyekat kita menyuarakan pandangan. Ada ke tak ada, kita mesti beradab. Itu sebab Profesor Said Nakib Al-Atas kata, seorang manusia itu mesti beradab. Adab itu bukan mesti jumpa orang tunduk aja, tak ada. Beradab ketika memberi pandangan, beradab ketika dia mengeluarkan pendapat, menghormati pandangan orang lain. Ya. Jadi ekosistem itu memang sentiasa diberi keutamaan dalam konteks Malaysia. Cuba tengok bajet-bajet sebelum ni pun sama kan? Untuk bila setiap bulan 10 Perdana Menteri keluarkan bajet, pendidikan akan tetap menjadi keutamaan. So itu proses membina ekosistem. Yang kita bimbang ialah bagaimana kita memanfaatkan ekosistem itu untuk membina kekuatan diri kita sebagai seorang mahasiswa terbaik. Ya Datuk, sebelum Prof tambah sikit apa yang Hakim kata ni, boleh tak Dr. Yip nanti, Prof Yip, ada international student kan, saya dimaklumkan ada, mungkin kita dengar juga pandangan selepas ini daripada seorang dua international student yang mungkin rasa nak menyuarakan ke soalan sebagainya, nanti Prof Yip sediakan, dan kita minta dulu Prof Hanap untuk tambah sikit apa yang dikatakan oleh Hakim, dan kita tunggu pelajar MPP, international students, ya, Prof Yip. Ya, thank you. Baik, saya cuba seringkasnya lah. Apa kita ni, mungkin kita boleh lihat dari sudut pandang Universiti Selangor lah. Yang pertama, apabila kita lihat kenapa kita buat mahasiswa budiman tu 2016 menerusi fasa 1, dah sekarang kita fasa 5. Pertama, kita kena sebab saudara tadi Hakim tadi tanya tentang berkaitan dengan kepimpinan. Profesor Lewis menulis, seorang dekan kanan Harvard, menulis tentang buku Excellence Without Soul. Apa kritik dia paling besar?
pelajar dan juga pensyarah yang duduk universiti sehebat Harvard, dia tak sedar pun ada berlaku isu besar, isu penindasan di luar kampus, isu sosial, kesusahan manusia, komuniti di luar. Itu yang pertama. Bagaimana pemimpin tu, dia sebab satu seni kan, untuk melahirkan seorang pemimpin pelajar. Saya berpegang satu, if you good enough, you old enough. MPP diberi ruang seluas-luasnya kan. Bila you good enough, you old enough. Jadi apabila kita melihat itu, empathy yang diangkat oleh Harry Lewis itu, Profesor Lewis itu, bagaimana anda membina pertama itu, bagaimana melihat suasana sekitar. Sebab itu apabila kita masuk fasa terkini usaha itu, apabila yang bahagia Datuk Naib Chancellor, saya tak tahu tempat lain, SCP di sini kami ada satu fakulti, satu-satunya mungkin di Malaysia yang ada fakulti di bawah hak ehwal pelajar yang kita panggil Fakulti Pembangunan Masa Berdiman. Dr. Yip merupakan dekannya, fakulti yang full fledged fakulti dengan pensyarahnya, di mana dekan structure dan sebagainya, dengan LAF dan sebagainya. Tujuannya untuk kita membina itu, subjek-subjek MPU-nya, subjek servis dan sebagainya, supaya ada satu sistem yang bagaimana untuk melahirkan anak-anak muda ini yang akhirnya keluar sebagai pemimpin, yang tidak hanya keluar dengan segulung kertas bergelar ijazah. Anda kena lebih, betul saya sebut tadi, anda ada mahar depan siswa itu yang pertama. Yang kedua disebut juga Datuk, itu saya sangat setuju, adab dulu baru ilmu. Elemen inilah akan membezakan kita, adab dan ilmu. Sebab itu apabila kita angkat perlunya mahasiswa ni berotak dan berwatak. Simple je. Berotak, anda mahasiswa, berbeza dengan rakan-rakan anda yang tidak masuk universiti. Tapi anda juga perlu berwatak. Itu membezakan. Dan berwatak itu kena datang dengan ilmu, kena datang dengan pengalaman. Apabila kita buat social work sebagai contoh, di lapangan, bagaimana kita melihat kesusahan rakyat, bagaimana itu yang dilalui oleh pengalaman-pengalaman. Kalau siapa mengikut rapat perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada zaman anak muda bergelar pelajar hingga ke saya rasa fasa pertama sebagai ahli kabinet hingga TPM, sekarang diangkat, diizinkan menjadi PM, itu yang diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rakyat menjadi paksi, mereka yang bersusah, yang mengalami kesusahan jadi paksi. Sebab itu apabila dilantik sahaja menjadi Perdana Menteri, apa yang dipegang? Aspek subsidi beras, kebajikan rakyat dan sebagainya. Dia tidak mudah. Isu ini tidak mudah. Tapi sama kadang kita lupa diseimbangkan dengan pembudayaan ilmu. Mana ada Perdana Menteri yang sebelum ini, yang kami sendiri ahli akademik pun rasa, Allah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah sebut buku ini. Itu sebut lagi, teruk kami cari buku apa yang ni, mana mungkin. Dan ini tujuannya apa? Untuk melahirkan rakyat yang cerdik, rakyat yang bijak. Sebenarnya untuk orang politik, saya tak tahu lah, tapi di respect lah, bahaya dapat rakyat yang bijak ni kan, dia akan berfikir dan sebagainya. Dan itu hasrat melahirkan generasi yang hebat. Dan kita disimbangkan pembangunan rakyat dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, bukan saja bersifat jangka pendek, tapi ada jangka panjang. Termasuk yang terbaru, kita dapat 2 telaga gas minyak sebagai yang boleh memberi ekonomi kita dalam lebih daripada 20 tahun. Pasti bersama saban hari, saban waktu, pemberdayaan ilmu itu ada. Bila ilmu itu diangkat, itu yang paling penting untuk jadi pemimpin, ilmu. Tapi ilmu yang macam mana? Ilmu yang digunakan. Jadi seorang mahasiswa, apa saja bidang, tadi yang bertanya adalah kejuruteraan, apa sahaja bidang mampu membahaskan apa saja topik tanpa rasa janggal. Dan ini perlukan ilmu. Dan bukan saja itu, ini perlukan pengalaman. Seorang pelajar PKK mampu membahaskan isu-isu ekonomi keluar dari bidang nikah kanak-kanak dan sebagainya. Seorang pelajar industri psikologi bukan saja melihat kepada industri psikologi, mental health dan sebagainya, tapi mampu melihat kepada dasar, mampu melihat pada ekonomi global, mampu melihat isu-isu seperti di yang berlaku sekarang di Gaza, di Iran dan sebagainya. Jadi itu aspek utama untuk melahirkan pemimpin yang holistik, pemimpin yang mampu mengimbang dengan ihsan dan empati dan sebagainya. Tapi paksi itu apabila berlaku di universiti, sebab tu saya sebut pada awal tadi, ruang belajar akademik hanya 30% dalam kuliah. Di luar ruang kuliah itulah proses sebenar, pengalaman sebenar.
Dan di sini jugalah peluang dalam universiti untuk kita buat silap. Belajar buat silap, jangan ulang balik, tapi tak bolehlah buat silap berkali-kali. Proses itu adalah proses belajar dari kesilapan. Sebab itu aspek utama. Kita ada amanah besar, anda akan bergelar graduan yang ada amanah besar, keluar nanti apa manfaat akan diberi kepada negara, kepada negeri, kepada komuniti dan sebagainya. Dan ini perlu berlaku di sini. MPP sebagai contoh, perlu lihat selain daripada isu dalaman, keluar daripada isu besar, menyantuni isu besar, mampu membahas, mampu membuat kenyataan, mampu melihat dari sudut pandang mikro, mahu melihat berbagai aspek. Dan ini yang kita cuba buat, ini yang kita cuba hasilkan apabila kita diberi amanah untuk mengendalikan HCP, perlu mengendalikan subjek-subjek ini di bawah fakulti, di bawah HCP, dan juga kurikulumnya kita angkat hingga ada meritnya, hingga ada aspek bukan sekadar program, impaknya bagaimana. Itu tapi usaha tidak mudah, dan tentunya komitmen anda, sikap, penerimaan itu yang paling penting untuk seorang pelajar yang kemudiannya melalui proses pembelajaran hinggalah untuk digelar pemimpin dan sebagainya. Ya Prof. Ya Hakim, okey, menjawab soalan Hakim tadi. Terima kasih kepada MPP. Boleh ke Dr. Yip daripada pelajar antarabangsa kalau yang ada, untuk mungkin Datuk Roslan nak tanya kot dari segi the feeling kan in Unicell. Tadi kan UKM dah meluahkan kata lebih baik. Jadi kita tunggu ya. Adakah pelajar antarabangsa? Dr. Yip? Oh, dia ada kelas, saya tak apa, kita akan buat nanti di sesi lain. Oh, ada soalan daripada pensyarah. Ya, silakan. Pensyarah ke? Oh, bukan. Okey. Oh, student. Oh, bakal pensyarah ya. Gaya tu ada. Bakal pensyarah kita. Okay, kita boleh tepukkanlah ya kepada kawan kita, bakal pensyarah. Saya duduk depan kan, duduk depan biasanya pelajar yang bagus tau Datuk biasanya. Biasanya dia ramai yang tak belakang, dia duduk depan tu ingatkan pensyarah. Jadi bagus. Okay, silakan nama dan juga kursus. Okay, test 1, 2, 3. Okay, test. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Isma, Graduate Research Assistant dan pelajar sarjana Sains Politik di Fakulti Pembangunan Mahasiswa Budiman FPMB. Terima kasih atas perkongsian sangat bermanfaat daripada Datuk dan Prof sebentar tadi. Izinkan saya untuk bertanyakan satu soalan. Dalam era globalisasi ini, anak muda atau belia sering disalah anggap sebagai kumpulan berisiko atau pencetus masalah. Pada pandangan Datuk dan Prof, bagaimanakah persepsi ini boleh diubah supaya belia lebih diiktiraf sebagai rakan strategik dalam pembinaan negara? Terima kasih. Boleh kita satu lagi soalan, lepas tu kita siapa-siapa yang nak satu soalan lagi sebelum kita akan ke penutup selepas ini. Ada lagi satu soalan daripada hadirin mahasiswa-mahasiswi ataupun ya ada soalan, silakan ya. Boleh kita ambil beberapa soalan nanti kita kumpul dan selepas ini kita akan rumuskan segalanya. Hai. Nama saya Muhammad Faris Daniel bin Muhammad Zee. Saya pelajar asasi TESOL di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial. Soalan saya, apakah ciri-ciri pemimpin negara pada masa hadapan yang seperti kita tahu ekonomi global yang tidak menentu, lagi pengangguran undergraduate. Isu pengangguran lah maksudnya. Isu pengangguran. Dan negara kita juga bergantung dengan pekerja asing. So itulah soalan saya. Itu adalah your concern lah ya, apakah berlaku pengangguran sebagainya. Apakah pemimpin yang akan datang ke maksudnya? Yang ciri-ciri pemimpin datang untuk menangani isu-isu pengangguran, isu-isu yang berkaitan dengan sosial lah. Ya, pasal ekonomi lah. Ekonomi lah. Okey, baik. Boleh dua soalan kita jawab ya. Mungkin Prof nak mula dulu ke? Atau Datuk juga, kita boleh keluar kebayang bagi Datuk lah kan, kita punya mentor. Okey, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingat satu tu soalan yang pertama daripada tadi tu berkaitan dengan cabaran kan. Yang soalan kedua ni lebih kepada ciri-ciri kan. Cabaran utama untuk kedua soalan ini ialah tentang kualiti
yang kita perlukan untuk masa depan dengan melihat suasana yang ada sekarang. Kan? Ya, saya betul. Seorang pemimpin itu dia mesti punya ciri-ciri yang sebahagian besarnya ditunjuk oleh Perdana Menteri kita sekarang. Ciri itu ditunjukkan, satu ialah keupayaan dia menggunakan diplomasi yang terbaik kalau dia berhubung dengan negara lain. Kebijaksanaan Perdana Menteri menggunakan diplomasi itulah menyebabkan kita tidak menghadapi tekanan yang terlalu kuat akibat berlakunya geopolitik yang melanda seluruh dunia, menyebabkan tekanan kos meningkat. Kita boleh rasa raya baru ni kan, ada kita dengar masalah barang tak cukup. Kita terlebih makan, ada ke tak? Perayaan-perayaan besar. Kita tak mendengar berbanding dengan 2-3 tahun yang lalu. Kita dapat rasakan bagaimana sebuah diplomasi yang hebat dari seorang pemimpin, dia boleh mendapat bantuan dalam kalangan orang lain bersusah payah untuk mendapatkannya. Pergi Rusia dapat telaga minyak, kan? Mudah sangat. Presiden Iran kata, no worry, kapal boleh lepas. Itu bukan mudah itu, bukan senang itu. Jadi seorang pemimpin yang hebat itu mesti punya diplomasi yang tinggi. Sebab kita ni bicara tentang geopolitik, kan? Jadi bagaimana nak dapat cara diplomasi yang tinggi, kualiti yang baik dalam diplomasi ya? Di Indonesia ini lah. Saudara boleh berdiplomasi dengan pensyarah, dia hormat anda sebagai seorang pelajar, dengar rakan, dia hormat anda. Jadi anda juga mengutarakan pandangan, dihormat pandangan anda. Jadi itu ciri penting. Sebab kita berdepan dengan hubungan luar yang sangat besar pada masa akan datang. Apatah lagi perkara ini sudah sampai ke negara kita sekarang. Kenapa berlakunya peristiwa Negeri Sembilan? Mungkin ada faktor ekonomi yang menyebabkan orang nak mencari kuasa. Semua kita tahu, berita kita tahu. Negeri Sembilan adalah negeri antara negeri yang terhebat dalam konteks pengurusannya, sehingga kan penjawat awam 3 bulan dapat bonus gaji. Banyak kemudahan pendidikan. Yayasan Negeri Sembilan itu contoh. Dulu berapa juta? 2.1 juta, 1.2 juta saya ingat waktu saya di Negeri Sembilan. Sekarang dah puluh juta akaun dia. Untuk apa? Untuk bantu anak-anak dalam bidang pendidikan. Sebelum ini out. Jadi itu juga menjadi intayan kepada pemimpin-pemimpin yang rakus. Kalau dapat ni, negeri dah duit banyak, ambil. Itu kesan daripada geopolitik lah juga tu. Politik lah kan. Apatah lagi, di Negeri Sembilan itu ada REE yang banyak. Siapa dapat jadi kuasa politik, dia dapat menguasai REE Negeri Sembilan. Jadi nampak tak dia punya kaitan antara geopolitik. Jadi pemimpin itu mesti berupaya diplomasinya dengan baik. Yang kedua, tak ada pilihan lah. Jadi pemimpin dia mesti bersifat jujur. Jujur dalam katanya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam tingkah lakunya. Mesti jujur. Dia tak boleh cakap depan lain, belakang lain. Dia tak lama boleh bertahan. Sebab itu orang bila menggunakan, di depan orang Cina dia cakap lain, di depan orang Melayu dia cakap lain. Depan Melayu dialah pembela Melayu. Belakang orang Melayu dia rompak kata Melayu. Depan orang Cina dia kata orang Cina ni begini. Belakang dia bersama-sama untuk merosakkan apa yang dia dapat, yang akan dia dapat, dia peroleh. Jadi ini tidak jujur. Kalau ciri ni ada, rosaklah negara kan. Itu antaranya lah. Jadi, dan yang ketiga mesti berpandangan jauh. Mesti diberi, memastikan bahawa negara ini akan menghadapi perubahan-perubahan yang mendatang, dan kita kena siapkan generasi kita pada keperluan tersebut. Sebab itu Perdana Menteri siapkan prasarana pendidikan, AI, perkemaskan, TVET, mantapkan. Tetapi nilai-nilai itu dipertahankan.
Jadi dia boleh hidup pada masa akan datang dengan keperluan yang sesuai untuk masa depan. Ya. Jadi kalau ini saya sebut 3 ciri lah, ada banyak ciri lah Prof. 3 ciri ini paling minimum lah. Dia mesti jujur, dia mesti berpromisi yang baik, dia mesti merangka masa depan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Jangan ada pemimpin cakap, dia hanya beri tumpuan hanya kepada bangunan-bangunan tinggi saja. Gerai-gerai lusuh tu tak peduli. Ekonomi mesti kuat. Sebab itu Perdana Menteri bila dilantik sebagai Perdana Menteri, apa dia sebut? Cuba tengok dalam Google. Langkah pertama dilakukan ialah kita benteras kemiskinan. Dipanggil membanteras miskin tegar. Ekonomi kena kuat. Penjawat awam, gaji naik 12%. Kan? Masyarakat diberikan bantuan yang sepatutnya. Ya. Dan banyak lagi ya inisiatif-inisiatif yang dibuat. Itu semuanya untuk memastikan bahawa ekonomi kuat. Kalau ekonomi tidak kuat, mana mungkin orang boleh hormat kita? Mana mungkin Presiden Xi Jinping datang ke Malaysia? Mana mungkin Trump boleh turun ke Malaysia? Mana mungkin Modi turun ke Malaysia? Ini kuasa-kuasa besar. Putin boleh terima Malaysia, bagi lagi bantuan gas. Kalau kita tidak punya martabat, angkat nilai yang tertinggi. Jadi kalau pemimpin yang dipenuhi dengan skandal, pemimpin yang memberikan keutamaan kepada kelompoknya saja, maka tunggulah kehancurannya. Dan ini dah dibuktikan melalui sejarah-sejarah terdahulu. Apabila pemimpin gagal meletakkan kepentingan, melaksanakan amanah, tunaikan tanggungjawab, yang dia lebih pentingkan dia poket dia, kelompok dia, kroni dia, maka tunggu satu hari negara itu akan lingkup, rosak, binasa. Jadi kalau ini berlaku, habislah negara kita. Negara kita ini bukannya besar, kan? Negara kita ini kecil aja. Kalau generasi ini tidak mempertahankannya, kalau generasi ini tidak bersedia untuk memikul amanah dan tanggungjawab, habis. Jadi ciri-ciri itu perlu ada. Dan soalan yang pertama tadi berkaitan rapat dengan berkaitan dengan tadi dah jawab sekali. Saya jawab semuanya sekali. Dari segi kepimpinan, dari segi apa yang perlu ada ekonominya. Saya bagi Prof lah jawab. Ya, itulah pesan Datuk Roslan tadi, 3 perkara penting tadi, jujur, diplomasi dan merangka masa depan. Pemimpin banyak lagi ciri, cuma 3 tu diangkat. Jadi kita dengar pula apa pesan Prof Hamdan sebelum kita rumuskan forum kenegaraan kita pada hari ini. Silakan Prof. 95% telah dijelaskan oleh Datuk tadi. Kan? Okey, saya cuma tambah menyentuh tentang belia. Sebenarnya memang itu normal, generasi demi generasi pasti akan ada generation gap tu. Belia akan tetap dipersalahkan kerana ni belia ni akan jadi ancaman dan sebagainya, seperti yang tanya oleh soalan pertama tadi kan. Tapi kita kena ingat potensi belia itu. Bagaimana, adakah belia itu bermasalah atau kita tidak libatkan belia secara keseluruhan? Kita kena lihat aspek itu juga. Bagaimana potensi itu. Saya sebut tadi kan, if you good enough, you all enough. Proses itu adalah proses satu holistik, dasar belia yang perlu kita gilap, memberi ruang sepenuhnya dengan bimbingan dan sebagainya untuk kita libatkan belia ini. Sebab belia ni generasinya cukup dinamik. Adalah normal untuk belia, anak muda dia lebih keras pandangannya. Saya pun dulu saya antagonis. Saya sangat keras. Sebab tu disebut oleh Prof Jessica Jess tadi. Saya bermula buat dasar OKU, saya sebagai seorang yang sangat keras, antagonis. Akhirnya saya ditarik untuk buat dasar OKU itu. Tiba-tiba dalam dasar kan, kalau ikut saya yang keras ini adalah watak sebagai, sebab saya termasuk dalam OKU ni pada usia saya 23, 22 tahun bergelar mahasiswa. Tak glamour masa tu. Masa tu orang sibuk dengan belia. Saya OKU seorang-seorang masa tu ketika bergelar mahasiswa. Tapi watak saya antagonis yang sangat keras. Tapi akhirnya kita melihat, belajar pengalaman dan proses-proses ini melahirkan akhirnya dasar OKU. Saya diminta menjadi ketua penggubal. Kita lancarkan bulan lepas, satu-satunya negeri yang ada dasar OKU yang holistik, Selangor. Jadi tapi kita datang daripada pengalaman itu, pengalaman yang watak
agak pelik kalau belia tu tak antagonistik. Dia tak, bukanlah, dia memang begitu. Dan tentunya belia ni tak suka diletih kan. You all kan, cuba saya beletih, sikit-sikit beletih kan, dalam tu dia tak suka, dia pantang. Bukan satu seni untuk belia mendengar letiran. Jadi itu proses awal. Bagaimana belia ni kita libatkan, memberi, sebab tu kalau saya selalu tekankan mahasiswa UNISA jangan sebagai peserta, kena selalu menjadi leader dan buat program. Kita ada masalah itu sebenarnya. Semua suka bila sebut siapa nak serta sampai over subscribe, tapi siapa nak lead kerik. Kena move keluar daripada aspek itu. Kena go beyond jadi peserta. Mudah jadi peserta ni, naik turun bas keluar pergi, tapi nak lead tu tak ramai. Itu antara bagaimana kita nak berkembang, bergerak. Dan bila ada lead, ada ruang untuk belajar macam-macam. Jadi bos ni kena mengenali konflik, perbezaan, dan ketika belajar ni lah ruang untuk belajar melihat krisis, plan A, plan B dan sebagainya. Itu. Dan kalau kita lihat tadi soalan kedua kan, melihat bagaimana pemimpin masa depan. Datuk sebut semua, sebagian semua disebut. Satu, memang tentunya perlu integriti. Integriti itu tidak boleh dijual beli. Yang keduanya tentunya kita melihat kepada aspek-aspek ilmu, pengalaman dan sebagainya, dan latihan dan sebagainya. Tapi saya mungkin dari sudut pandang yang lebih lebih bersifat kajian biografi lah. Kalau kita lihat kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemudi Malaysia dalam keadaan yang sangat mencabar ni, bukan kerana semata-mata ilmu yang dia ada, bukan semata-mata kehebatan yang di atas kertas, tapi bagaimana dia menyatukan pasukan yang sangat dinamik. Parti politiknya pelbagai, 14, 17 parti politik yang pelbagai yang disatukan di bawah kerajaan Madani. Tidak mudah ya. Komponen yang satu, komponen yang sehaluan pun boleh tumbang. Bayangkan ini komponen yang rencam, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dia tidak mudah. Bagaimana pemimpin itu mampu menyatukan. Yang kedua, pengalaman-pengalaman dia, bidang. Sebab tu saya sebut, mahasiswa mampu membahas apa saja walaupun bidang dia lain. Kita tahu kan bidang Datuk Seri Anwar Ibrahim apa? Bidang di Sri Malaya dia ambil pengajar Melayu ya. Tapi bagaimana boleh jadi penasihat bank di Bangladesh, penasihat bank, menubuhkan yayasan anda dan kemudian menubuhkan antara yang ni adalah perbankan tanpa faedah, menubuhkan Universiti Bank Islam sebagai contoh, melahirkan KBSI dan banyak. Dan saya sebagai contoh, saya sebagai alumni UAA, apabila UAA ditubuhkan, antara elemen paling besar, jasa paling besar bagi kami yang sekolah agama adalah memberi ruang untuk anak sekolah agama berkembang tinggi. Dan ini terbukti. Sebagai contoh, seorang mana mungkin tanpa UAA, dengan izin bukan saya hanya kerana sebab saya UAA, contoh, sekarang dah ada institusi lain, dah banyak institusi Islam. Mana mungkin anak seorang budak sekolah agama boleh ambil law dan jadi peguam? Track apa nak pakai kalau tak ada UAA masa itu? Dan di UAA juga kami diwajibkan bahasa Inggeris, bahasa Arab. Baru ni kita lihat setiap kali tauliah nak mengangkat duta, pasti akan ada separuh mesti daripada UAA. Yang sekolah agama masuk UAA jadi duta. Yang terbaru duta New Zealand, duta Turki. Itu merupakan produk sekolah agama masuk UAA naik atas. Pengalaman datang dari mana? Sama yang ambil LLB. Sebelum ni ruang apa budak sekolah agama boleh jadi law, boleh jadi lawyer ni? Cuba cari. Jadi keputusan itu dibuat kerana apa? Jadi itu yang satu lagi, berani membuat keputusan. Zaman dulu ambil sekolah agama jadi ustaz je lah. Ustaz, ustazah, sekolah jais, itu je lah. Cuba tengok di SUK sekarang, Datuk SS sekolah agama UAA, timbalan dia pun sekolah agama bahasa Arab lagi degree, timbalan SUK. Dan ini satu proses panjang. Datuk PWN sebagai contoh, itu satu proses bagaimana seorang pemimpin mampu buat keputusan waktu itu, memberi ruang. Bermulalah SAMT, bermula sekolah agama menengah tinggi, sekolah merendah, sekolah agama persekutuan, dan keputusan itu tidak mudah. Jadi proses seorang pemimpin perlu membuat keputusan yang waktu itu cukup janggal. Masuk sekolah agama, masuk U, kemudian pergi jadi bidang-bidang lain, ekonomi, kejuruteraan. Sekarang mungkin biasa. Tidak masa itu.
tahun 83, tahun 82, tidak masa itu. Dan ini satu proses, dan kemudian abang perkenalkan yang kita panggil TITAS sebagai contoh. Ramai tak sedar tu kan, TITAS siapa jasa di sebalik yang buat TITAS itu, memperkenalkan budaya, tamadun dan sebagainya. Dia go beyond politik identity yang kita rasa proses itu tidak berlaku jika ada berlaku ini, sebab kita terlampau terikat dengan politik identiti. Terutama dekat pilihan raya mula politik identiti. Tapi Datuk Seri Anwar tetap konsisten sebagai pemimpin. Ada keputusan yang dibuat sangat tidak popular, dan akhirnya kita lihat kesan dia. Ada kesan yang cukup baik, dan akhirnya dalam tempoh merawat Malaysia, dan itu antara DNA yang ditanya tadi, bagaimana untuk melihat selain yang disebut oleh bagi Datuk, melihat memberani kita buat keputusan, melihat kepada jangka masa panjang, bukan semata-mata populis, dan juga melihat kepada legacy track. Apakah legasi yang nak kita tinggalkan akhir yang menjadi manfaat kepada orang lain. Saya rasa itulah untuk menggabungkan dua itu. Ya, terima kasih kepada semua dan hadir sekalian ya, di akhir dalam forum Patriotisme 2006 dengan tajuk Geopolitik ya, dunia. Kesiapsiagaan Malaysia yang kita merangkumi semua ya, melihat semua aspek kepentingan di geopolitik luar negara dan juga membawa impak kepada negara, dan mahasiswi Indonesia perlu tahu ya, dengan lebih tahu menjadi pemimpin yang lebih berkaliber dengan banyaklah yang telah diceritakan tadi oleh kedua-dua ahli panel kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada UNICEL dan juga AKM, anjuran bersama Akademi Kenegaraan Malaysia bersama dengan UNICEL pada hari ini telah orang kata saya rasa mencapai apa yang kita bincangkan, dan kita harapkan ada lagi peluang di masa hadapan. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita berikan tepukan sekali lagi ya kepada ahli panel kita. Ya, semestinya terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Roslami Hussein, Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, dan seterusnya kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Hamdan bin Datuk Masih, Timbalan Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti UNICEL. Dan dengan itu saya nak serangkap pantun sebelum saya tutup, sebelum kita nak bincang tentang mindset tadi ya Datuk, kita akan ke mindset sekejap lagi ya. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan, teguh berpaut, cinta bersatu, kedaulatan negara menjadi pegangan. Sekali terima kasih. Saya Jessica Ong serahkan kembali kepada pengacara majlis untuk podcast kita pada hari ini. Dan selepas itu kita ada sedikit daripada slide yang akan ditunjukkan Datuk. Dengan izin kita perlu tunjukkan satu slide untuk mindset. Boleh? Sebentar sebelum saya serahkan, boleh tunjukkan slide yang mindset daripada Puan Fatty tentang perkara ini. Dan sambil-sambil itu jangan lupa like AKM, Akademi Kenegaraan Malaysia. Boleh kita buat sekarang untuk kita like Instagram, kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada TikTok. Kita like dulu menjadi follower kita di AKM. Silakan cari mana ada AKM, dan ada banyak info-info yang ingin anda tahu nanti tentang apa saja isu-isu semasa ada di AKM. Kita akan post banyak ya, data-data secara grafik, jadi boleh dapat. Okey, itulah cara kita juga mendapat followers di sini supaya mengikuti kita lah untuk mengetahui apakah berita-berita, sebab AKM memang di bawah pejabat Perdana Menteri lah untuk makluman semua. Baik, kita tunggu slide dulu, dan mungkin Datuk terangkan sikit tentang mindset. Silakan. Mari sama-sama kita hayati lagu ini, kerana inilah negara kita yang perlu kita hormati dan kita sayangi. Sila bangun. Hayati. Okey, kita hayati bersama. Berjanji setia sampai hujung nyawa, walau badai silih berganti, cintaku takkan berubah. Jika terjatuh, kita bangun. Jika terluka, kita bertahan. Maruah bangsa kita junjung, takkan rebah di telan zaman. Aku kasih Malaysia dengan jiwa dan raga, kesetiaan takkan pudar.
Setiap keringat yang gugur adalah doa untukmu. Pengorbanan demi negara agar namamu terus teguh. Aku kasih Malaysia setia selamanya. Malaysia Madani, tanah airku tercinta. Aku kasih